mencari pandan, pulang membawa daun melati. Jika cinta menjadi ancaman, itulah kisah penuh misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama diberi Aisyah Sumaya binti Muhammad Faisal. Saya berumur 16 tahun. Dalam dunia yang serba maya ini, wujud sebuah kisah yang mengaburkan garis antara cinta dan kegilaan, antara kebenaran dan khayalan. Karya Yun yang keempat ini bertajuk Yandre menyajikan kita dengan naratif yang mengusik jiwa. Bukan sekadar kisah cinta tetapi sebuah perjalanan ke dasar hati yang tersembunyi. Yandra, seorang gadis yang tenggelam dalam dunianya sendiri, dikenali melalui nama pinanya iaitu Yandre. Karya-karya yang ditulisnya tragis dan menakutkan, namun memiliki daya tarik yang kuat. Pertemuan takdir dengan Nathan Gabriel, lelaki yang memperkenalkannya kepada dunia Japan. Sebuah laman sesawang yang tersembunyi. Membuka pintu ke dimensi yang lebih gelap dari realiti. Dalam dunia Japan, kisah Yandra menjadi hidup dan kehidupannya mudah dicampuri oleh watak-watak rekaan seperti Rosie, si penyair cantik yang memiliki rupa yang menarik, dan kumpulan-kumpulan penjenayah seperti Gabriel, Camsiel, dan Sabriel. Kalau kawan-kawan nak tahu, Yandra ini telah memiliki persahabatan bersama Nathan Gabriel dan kawan-kawannya. Namun, ada satu ketika Yandra terfikir, adakah mereka yang membunuh keluarganya sehingga Yandra hidup sebatang kara? Namun, ada persoalan yang timbul di sebalik cerita ini. Adakah Yandra sanggup mengkhianati rakan-rakannya yang telah bersama-sama menolong Yandra sewaktu Yandra tiada apa-apa? Tidak sempurnalah jika tiada nilai yang terdapat dalam buku-buku ini. Jadi, nilai-nilai yang terdapat dalam buku ini ialah persahabatan, kekeluargaan dan kasih sayang. Apakah bukti yang Yandra mencurahkan kasih sayang kepada rakannya? Ada satu kisah dalam buku ini di mana kawannya Nevin hilang tak ditemui. Nevin diculik oleh kumpulan Camsiel, kumpulan terendah dalam penjenayah. Namun, Yandra berusaha sedaya upaya untuk mencari Nevin dengan menggunakan pertolongan kumpulan Gabriel, kumpulan penjenayah yang kedua teratas. Jadi, adakah Nevin telah ditemui? Jika rakan-rakan ingin tahu lebih lanjut, rakan-rakan bacalah buku ini. Antara nilai yang saya akan kongsikan lagi kepada anda semua ialah nilai kekeluargaan. Di mana di dalam buku ini terdapat nilai kekeluargaan yang boleh mendatangkan inspirasi kepada anda semua tentang bagaimana rasa tanggungjawab untuk menjaga kekeluargaan anda sendiri. Akhir sekali, jika anda ingin dapatkan buku ini, anda boleh pergi ke kedai-kedai berhampiran atau lebih mudah di Shopee atau TikTok. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.